Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung pembacaan kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhina. Kita sebelum ni telah pun membahaskan 4 syarat bagi untuk nak sesuatu taklif tu, sesuatu perbuatan itu sah untuk dijadikan sebagai taklif. Kita recap sikit sebelum kita masuk pada perbahasan yang pertama lah. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, yang pertama, sihhatu hulufihi. Pertama, syarat perbuatan tu, syarat dia mestilah dia boleh berlaku. Bukan sesuatu yang qadim, yang ni sudah ada permulaan, sudah sedia wujud tanpa ada permulaan, ataupun yang bersifat mumtani' li dzatihi. Dia tak boleh. Benda tu memang kalau dah mustahil sendiri, pada zatnya mustahil wujud, maka bagaimana yang nak ditaklifkan? Tamam? Jadi itu yang pertama. Syarat pertama, sihhatu hudus. Syarat yang kedua, jawazu kaunihi muktasaban lil 'abdi hasilan bi ikhtiyarihi. Yang kedua, perbuatan tersebut mestilah ataupun dia boleh muktasaban lil 'abdi, boleh diusahakan oleh mukallaf ataupun hamba, hasilan bi ikhtiyarihi, dengan kehendak dia sendiri, dengan pilihan dia sendiri. Yang ketiga, kaunuhu ma'luman lil ma'muri ma'lumat tamyiz 'an ghairihi. Yang ketiga, hendaklah perbuatan itu dikenali, diketahui oleh mukallaf, sehingga pada tahap dia mampu membezakan perbuatan itu dengan perbuatan yang selainnya. Dan yang keempat, yang terakhir, ayyakuna bihaitsu yasihhu iradatu iqa'ihi ta'atan wa huwa aktsarul ibadat. Hendaklah perbuatan itu perbuatan yang boleh diniatkan untuk dilakukan atas dasar ketaatan. So ini 4 syurut ataupun 4 syarat yang dikemukakan oleh Al-Ghazali pada perbahasan yang lalu, dan kita dah bahaskan secara panjang dan kita tak perlu nak huraikan lebih mendalam lah. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah, kita akan masuk pada perbahasan pertama. Kata Al-Ghazali, wa tasha'abu an hadhihi syuruti fi'l 5 masail. Daripada 4 ataupun kesemua syarat-syarat ni akan timbulnya 5 perbahasan ahli usul dalam masalah ni. Yang pertama mengenai takliful muhal, ataupun dengan unwan ataupun tajuk yang lainnya, at-taklifu bil muhal. Di kalangan ulama mutaakhirin saya tengok macam Isnawi rahimahullah dalam Nihayatul Usul dan beberapa ulama yang lain, mereka melakukan tahrir ataupun tahqiq semula terhadap unwan perbahasan ini, iaitu mereka mengatakan di sana ada beza di antara takliful muhal wa baina taklif bil muhal. Mentaklifkan muhal yang pertama itu merujuk kepada al-mukallaf nafsihi, merujuk kepada orang, iaitu orang mukallaf itu sendiri ataupun yakni hamba itu sendiri, dia tidak mampu untuk menerima taklif, sama ada kerana dia junun, dia gila, ataupun kerana dia dia belum baligh dan seumpamanya. Yang kedua iaitu at-taklifu bil muhal, al-amru yata'allaqu bil fi'l. Taklifu bil muhal merujuk kepada perbuatan tersebut. Perbuatan tu sesuatu yang mustahil, perbuatan tu fauqa taqatil bashar, ataupun di luar kemampuan manusia. Jadi mereka bezakan di antara dua. Tetapi bagi Al-Ghazali, setakat apa yang saya tengok, beliau tidak melakukan tafriqah tersebut. Takliful muhal wa taklifu bil muhal siyan, sama je. Sama je. Dia tak adalah orang kata apa, sedalam ataupun sedakik itu. Lakin hadha sya'nul mutaqaddimin. Ini biasa yang dilakukan oleh para ulama pada generasi yang awal. Mereka tidak begitu dakik sangat ataupun memperincikan sangat soal ibarat ataupun ungkapan mereka.
berbeza dengan ulama yang datang ataupun yang di kalangan mutaakhirin, yang datang kemudian. Qala al-imam qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhina fid darin Allahumma amin. Saya cuba percepatkan pembahasan malam ni sebab kita akan baca melalui tabaan ataupun cetakan Darul Hadis pada muka surat 199. Dan malam ni kita akan mengambil kita akan baca 5 muka surat. Jadi kalau baca slow-slow, saya takut dia akan lajak sampai sejam setengah tu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah mas'alatun. Masalah dengan mana mabhas. Masalah bukan dengan maksud ada masalah, ada persoalan, ada kemusykilan, tak. Masalah maksudnya mabhas. Dia dah pun dihuraikan, sudah pun ada jawapan dia. Dhahaba qaumun ila anna kaunal mukallafi bihi mungkin al-huduthi laysa bisyartin. Kita dah sebut pada sesi yang lalu bahawa syarat pertama bagi perbuatan yang boleh dijadikan sebagai taklif ialah hendaklah perbuatan itu mungkin huduth. Tamam? Dia boleh berlaku dan dia boleh tak berlaku. Syai' mungkin, bukan benda yang wajib, bukan benda yang mustahil. Jadi, katalah Ghazali, ada sebagian kaum, ini sebagian ulama, mereka kata yang pertama ni bukan syarat. Tidak disyaratkan. Qal bal yajuzu taklifu ma la yutaq. Nampak? Taklifu ma la yutaq. Dia tak gunakan kalimah ataupun ibarat at-taklifu bima la yutaq dengan harfu ba di situ. Tidak. Jadi sini kita buat at-taklifu bil mutaq, at-taklifu bima la yutaq, taklifu ma la yutaq, dia sama je. Bagi mereka tidak ada beza di antara ba, ada huruf ba ada ataupun tak ada ba, itu sama saja. Jadi ada sebagian ulama kata Al-Ghazali yang tidak mensyaratkan sedemikian rupa. Artinya bagi mereka perkara yang mustahil pun, yang mustahil dilakukan oleh mukallaf ataupun oleh manusia, itu juga sah dijadikan sebagai taklif. Bukan setakat sah, malah berlaku juga sebenarnya. Huwa jaizun fil aql wa huwa waqi'un syar'an atau sam'an. Wal amru bil jam'i baina ad-diddain wa qalbul ajnas wa i'damul qadim wa ijalul mawjud. Yani bagi mereka tak ada masalah, tidak mustahil kalau syarak menyuruh kita untuk menggabungkan dua perkara yang mutaqabilain. Jam'u bainal mutaqabilain. Diddan kasi maksudnya mutaqabilain. Sebab istilah kita dah kata ada beza di antara an-naqidan dan juga ad-diddain. Dan Al-Ghazali hanya menyebut diddain sahaja. Sedangkan of course lah beliau juga masukkan al-jam' baina an-naqidain. Kan? Jadi kita kata murad dekat sini adalah al-mutaqab. Ini apa sahaja perkara yang saling berlawanan. Al-mutanafiyain. Kalau kita boleh guna ibarat yang lain. So, kita kata tidak boleh untuk bagi mereka ni boleh untuk syarak. Yang tak mustahil. Boleh tu maksudnya tak mustahil. Untuk syarak taklifkan manusia dengan jama' bainal al-mutaqabilain atau al-mutanafiyain. Wa qalbul ajnas, kita dah terang dah. Qalbul ajnas yang ni lebih kurang masuk dia mengubah hakikat sesuatu perkara. Ini zat yang depan kita ni insan. Allah Ta'ala, bagi mereka boleh Allah Ta'ala suruh kita menukarkan insan ni kepada sesuatu yang lain. Jamad dan sebagainya. Ataupun daripada benda tu mungkin li-zatihi kepada mustahil li-zatihi. Ataupun wajibul wujud ke macam mana ke. So, qalbul ajnas ataupun istilah lainnya qalbul haqa'iq, bagi mereka tak ada masalah kalau syarak suruh kita buat perkara macam ni. Wa'idamul qadim, jelas benda qadim dia wajib wujud secara zatnya. So boleh syarak suruh mereka manusia ni untuk menghilangkan benda yang qadim. Begitu juga ijalul mawjud, yakni tahsilul hasil. Apalah benda yang mustahil pun. Semua ini kata Al-Ghazali wa huwal mansubu ila Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Seolah-olah macam Al-Ghazali rahimahullah tidak begitu yakin dengan nukilan daripada mazhab daripada Abu Hasan Al-Asy'ari ni. So dia menggunakan
sirah macam tamrid lah, kita boleh kata sirah yang menunjukkan yang kita agak meragui. Tetapi keraguan Al-Ghazali ini kalau betul lah, berdasarkan saya punya pemahaman saya sendiri, pengalaman baca kitab yang taklah banyak mana. Tapi kita tengok kalau macam ni, ibarat dia biasanya menunjuk kepada tashkik ataupun tashakkuk fi naql, keraguan terhadap sesuatu nukilan. Tetapi kalau kita buka dalam kitab-kitab yang lebih awsa', lebih luas, macam Al-Bahrul Muhit oleh Imam Zarkashi rahimahullah. Imam Zarkashi, beliau membawakan nukilan direct daripada Imam Abu Hasan. Ingat saya daripada kitab beliau, nama dia Al-Ijaz ataupun Al-Wajiz, saya lupa nama kitab tu. Jadi memang terdapat nas ataupun kenyataan yang jelas daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahawa beliau berpendapat sedemikian rupa. Yani Allah ataupun syara'us syarif, tidak mustahil bagi syarak untuk menyuruh kita ni manusia ni ataupun siapa-siapa saja makhluknya untuk melakukan perkara yang mustahil. Itu. Kemudian kata Al-Ghazali rahimahullah, wa huwa lazimun ala madhhabihi min wajhain. Jadi seolah macam Al-Ghazali kata, aku tidak tahu nukilan yang jelas daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi berdasarkan kaedah mazhab dia, berdasarkan masail ataupun perbahasan yang ma'ruf, memang itulah mazhab dia, kita boleh simpulkan ataupun lazim mazhab, senang katalah menggunakan kaedah lazim mazhab, bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari memang berpandangan sedemikian rupa. Kata beliau, wa huwa lazimun ala madhhabihi min wajhain. Ahaduhuma anna al-qa'ida 'indahu ay 'inda Abi Hasan ghairu qadirin 'ala al-qiyam ila as-salah. Bagi beliau, Abu Hasan ni kata, orang yang dalam keadaan duduk, dia sebenarnya tidak berdaya untuk bangkit melakukan sembahyang. Ini orang sihat ni, orang sihat. Bukannya orang yang terlantar, koma ataupun paralyzed. Bukan. Dia memang sihat sungguh. Tapi dia cuma dalam keadaan duduk. Li'anna al-istita'ata 'indahu ay 'inda al-Abi Hasan ma'al fi'li takunu ma'al fi'li la qablahu. Istita'ah ni dia sebenarnya bagi ini orang kata apa, perbahasan kalamiyah, yani berunsurkan falsafah, macam itulah kita boleh kata. Kudrat ni ataupun istita'ah ni sebenarnya dia ada ketika perbuatan tu dilakukan, bukan sebelum, bukan selepas. Sebab kalau sebelum, kita pun tak tahu, sebenarnya mungkin ketika bila dia nak buat, rupanya dia tak mampu, ajas. Dan setelah buat, of course lah memang dah tak adalah perbuatan tu. Jadi bagi Abu Hasan, sebenarnya istita'ah ni ketika perbuatan, bukan sebelum, bukan selepas. Tetapi arahan syarak datang sebelum perbuatan. Kita disuruh untuk salat zuhur, kita disuruh untuk salat 5 waktu dan semua kewajipan syarak. Tapi kewajipan tu ada masa dia, ada waktu dia, ada zaman dia. Tetapi kita dah ditaklifkan sebelum itu. Ini bererti kita ditaklifkan dalam keadaan kita tidak ada kudrah sebenarnya. Jadi datanglah rumusannya bahawa manusia ini ditaklifkan dengan perbuatan yang mereka tidak mampu lakukan. Ini lazim bagi mazhab Abu Hasan Asy'ari. Itu yang pertama. Kemudian kata Al-Ghazali, wal akhar, ini masalah yang kedua ataupun perbahasan mazhab Abu Hasan juga yang menguatkan lagi dakwaan kami bahawa inilah mazhab Abu Hasan, iaitu annal qudratal hadithata la ta'thira laha fi ijadil maqdur. Qudrah hadithah, kita ni manusia ni yang berlari, yang bangkit bangun, buat kerja pagi petang siang malam. Qudrah kita, ya, kita sabit kita ada qudrah. Cuma nama qudrah kita lah qudrah hadithah. Ini bukan yang qadim. Qudrah qadim adalah Allah Ta'ala Jalla wa'ala, dia punya qudrat. Tapi qudrat kita ni di sisi Abu Hasan Al-Asy'ari la ta'thira lah, tidak memberi sebarang bekas. Ini satu terjemahan lah. Terjemahan yang lain kita boleh kata tidak memberi kesan pada hakikatnya. Dia cuma hanya datang, yakni perkara tu berlaku, apa yang kita nak buat tu berlaku hanya ketika kita menggunakan kudrat kita.
biiznillah ta'ala. So, kita sebenarnya tak mampu memberi apa-apa. Maksudnya tak mampu buat apa-apa. Tak mampu buat apa-apa. La ta'thira la fi ijadil maqdur. Bal af'aluna hadithatun biqudratillahi ta'ala wa ikhtira'ih. Fakullu abdin, ini demi rumusan dia, fakullu abdin huwa indahu ay inda Abil Hasan ma'murun bifi'lil ghair. Artinya, setiap manusia, kita hamba ni, disuruh melakukan perbuatan Allah Ta'ala. Mudah katalah. Al-ghair itu merujuk pada Allah Ta'ala. Sebab yang mampu memberikan kesan hanya Allah. Yang mampu memberi bekas, yang mampu ijadul maqdur, mewujudkan sesuatu, hanyalah Allah. So, kita buat apa? Tak ada apa. Kan? Jadi, daripada dua masalah yang dah terang-terang ini mazhab Abul Hasan, kita boleh rumuskan daripada dua perkara ni bahawanya Abul Hasan berpandangan bahawa anna syar'u syarif yajuzu li syar'i syarif ay yukallifa al-bashar bil umuril mustahilah. Boleh bagi syarak mentaklifkan manusia dengan perbuatan ataupun perkara yang mustahil. Bas. So itu mazhab Abul Hasan al-Asy'ari. Quran Ghazali membawakan 3 hujah daripada Imam Abul Hasan. Ini mungkinlah secara makna sahajalah. Dan beliau mengkritik setiap hujah Imam Abul Hasan. Ini hanya menunjukkan bahawa apa tahu? Imam Asy'ariyah wa kadzalik Maturidiyah rahimahumullah ta'ala, bahawa para ulama kita sebenarnya tidaklah bertaklid buta dengan Imam Abul Hasan. Ya Imam Abul Hasan Asy'ari imamuna wa qudwatuna wa taju ru'usina hatta. Tetapi para ulama kita, mereka ini juga sebahagiannya mungkin lebih hebat daripada Imam Abul Hasan Asy'ari. Sebahagian mereka tokoh hadis besar, sebahagian mereka fuqaha, imam mujtahidin, sebahagian mereka usuliyin, sebahagian mereka yakni macam-macam. Tetapi mereka dalam banyak keadaan mereka mendapati mazhab ataupun manhaj Imam Abul Hasan Asy'ari adalah manhaj yang terbaik dalam menerangkan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dijunjung dan diperjuangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi dalam sebahagian perkara yang bersifat yakni furu' akidah ataupun perincian akidah macam masalah ni, sebagai nanti kita kata dalam masalah umum dan khusus pun juga di sana pandangan yang masyhur daripada Imam Abu Hasan Asy'ari yang juga tidak dipersetujui oleh Imam Al-Ghazali dan ramai para fuqaha Syafi'iyah terutamanya, dan jadi Ahlussunnah wal Jamaah lah secara umumnya. Jadi semua ni menunjukkan bahawa kita bukan taksub. A'immah Asy'ariyah tidak taksub pada Imam Abul Hasan. Perkara yang mereka tengok betul-betul, mereka yang ada perkara yang mereka tak setuju, mereka akan kritik. Ma'akul ihtiram wa ta'zim. Qala rahimahullah, wastadalla ala hadha bi thalathati asya'a. Ahaduha qawluhu ta'ala, wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita satu doa, dan doa ni penuh dengan nilai rahmat sebenarnya. Kata dia, wala tuhammilna, ya Allah, janganlah engkau membebankan kami dengan perkara yang kami tidak mampu. Jadi janganlah kau mentaklifkan kami dengan perkara yang kami tidak mampu. Sebagian orang, saya tak tahulah mungkin ni adakah pemahaman itu betul, tapi saya tak betul. Tapi mungkin ala orang kata apa, mimbab tafsir isyari kot. Tafsir isyari. Yalah, yang ni biasalah kita dengar sebagai asatizah ataupun pakar-pakar motivasi ke. Yang mereka berkata Allah Ta'ala tidak membebankan kita ujian hidup yang kita tak mampu lakukannya. Berdalil kan dengan ayat ni. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi mereka kata apa sahaja cabaran hidup yang tuan-tuan hadapi, percayalah tuan-tuan mampu lakukannya. Bagi saya, itu bukan maksud ayat. Oh yalah, mungkinlah kita datang, kita bercakap atas niat kita nak bagi semangat ke orang, kan? Orang kata apa, mimbab
ialah atas dasar persaudaraan, atas dasar rahmat, atas dasar nak bagi semangat dalam menghadapi cabaran hidup ni. Tetapi menggunakan ayat ini secara spesifik dalam nak mempertahankan ataupun menjadikan dia sebagai sandaran ucapan kamu, itu tidak kurang tepat lah bagi saya. Sebab ayat ini asasnya dia nak bagi tahu, ya Allah, janganlah kau bebankan kami dengan bebanan hukum hakam yang kami tak mampu buat. Itu maksud dia. Sebab kalau tak, yani al-waqi' aqwa syahidin. Sebab banyak sangat benda dalam kita tengok, yang dalam hidup ni kita tengok manusia, sebagainya mungkin ahli keluarga kita sendiri, malah mungkin antara kita juga, dibebani dengan bebanan yang cukup dahsyat yang kita sebenarnya tak mampu lakukan pun sebenarnya. Malah sampai tahap dia meragut nyawa kita. Sebahagian. Macam saudara kita yang di Palestin sana. Moga-moga Allah Ta'ala bantu mereka. Jadi, kita kena prinsip apa sahaja nasihat yang kita nak beri kepada orang, perlulah ada asas ilmu lah. Sebab kalau kita, bayangkan tadi masalah tadi tu, kalau kita terus kata yang ayat ni merujuk kepada masalah motivasi ataupun tentang kehidupan, kita mungkin akan terpaksa, sebagian orang mungkin akan ragu-ragu dengan ayat tersebut disebabkan kepahaman kita. Sebab kita tengok rupanya ada di sana orang yang terpaksa menghadapi dugaan musibah yang dia sendiri tak mampu menghadapinya. Atau bagaimana pula dengan ayat ni? Semua datang disebabkan tafsiran sebagian orang yang barangkali niat dia baik tetapi cara ataupun pendekatannya kurang tepat. Tak apalah, kita teruskan dengan kitab ni. Kita tak mau bincang syuleng. Jadi katalah Ghazali, qaulu ta'ala wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini hujah pertama Abu Hasan Al-Asy'ari. Wal muhal la yus'alu daf'uhu fa innahu mundafi'un bidzatih. Jadi kalaulah katanya ayat ini mengisyaratkan bahawa memang kita ni sebenarnya disuruh dengan perkara yang mustahil. Katanya, sebab benda mustahil ni hakikatnya, kita tak perlu minta doa pun agar benda tu kita selamat daripadanya. Sebab kalau benda tu mustahil, kita tak perlu minta berlindung daripadanya. Benda tu sendiri akan terhapus ataupun benda tu sendiri memang takkan berlaku. Jadi bila datang doa ini seolah-olah ni bagi Abu Hasan mengisyaratkan bahawa memang Allah Ta'ala ni tak mustahil untuk dia mentaklifkan kita dengan perkara yang tak masuk akal. Dengan perkara yang mustahil. Sama ada mustahil. Dia sebut secara umum je. Mustahil li zati, mustahil li ghairi. Yang ni secara umum sahaja. Jadi seolah ayat pertama ini, dia menunjukkan keharusan. Ini keharusan secara akal bahawa syarak boleh mentaklifkan manusia dengan perkara mustahil. Tetapi dia tidak menyentuh soal wuku', yakni berlaku atau tak berlaku. So hujah pertama ni dia hanya melengkapi satu bahagian daripada mazhab Abu Hasan sebenarnya. Kemudian Al-Ghazali melakukan ta'qib. Ini maksudnya komentar lah. Dia nak komen. Kata Al-Ghazali rahimahullah, wa huwa dha'if. ماشي هو إمامنا لكن هذا القول ضعيف لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا. Sebab maksud ayat ni sebenarnya bukanlah perkara yang mustahil macam kamu faham tu. Bukanlah mustahil itu maksudnya mustahil di zatihi. Bukan itu maksud dia. Takkanlah kita perlu memahami ayat Al-Quran seperti mana falasifah faham. Kan? Perkara yang menjadi perbahasan kita dalam akidah atau benda apa-apa juga, kita tidak wajar menjadikan dia, yakni bahasa kita dalam perdebatan atau walaupun dalam wacana ilmu, tidak sesuai kita jadikan itulah maksud Quran sebenarnya. Banyak dalam Al-Quran menggunakan kalimah-kalimah yang walaupun kita ma'ruf, kalimah-kalimah yang barangkali banyak disebut dalam kitab-kitab yang selain daripada tafsir, tetapi membawa maksud yang kita, yakni kita tak terlintas makna tu. Misalnya
ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tamam. Kalau kita baca terjemahan sebagian orang ataupun kita cuba faham sini secara sepintas lalu, kita akan kata, oh, Allah Ta'ala kata berbekallah dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Sedangkan siaqul ayat ataupun konteks ayat, bukan itu maksud dia. Bukan itu maksud dia. Ayat tu cerita tentang adab orang pergi haji. Manasik. Orang buat manasik. Dan biasalah, orang buat manasik ni, mereka perlukan bekalan yang cukup untuk mereka menjalani sepanjang pemusafiran mereka. Pergi dan balik. Kan? Bukan setakat bekalan cukup untuk diri mereka sendiri, malah untuk ahli keluarga mereka. Ni dalam haji ni, kita boleh muzakarah ataupun boleh rujuk sini dalam kitab-kitab fiqah. Jadi Allah kata, adab orang yang pergi musafir ni, terutama yang pergi haji ni, hendaklah dia menyediakan bekalan yang macam mana? Bekalan yang cukup supaya cukup yang mana sehingga dia tidak perlu meminta pada orang. Itu maksud taqwa situ. Maksudnya taqwa juga dengan makna ihtiras. An tahtariz ataupun an tamna' nafsaka an tas'ala ghairak. Bekalan yang cukup sehingga kamu tidak meminta daripada orang lain. Itu maksud sebenar ayat tu dalam konteksnya. Tetapi kerana kalimah taqwa, kita sering faham dengan makna melakukan ketaatan, menjauhi larangan. Jadi kita terus faham taqwa dengan makna sebegitu. Sedangkan itu bukan maksud atau melalui berdasarkan siaqul ayat atau konteks ayat. Dan banyak berlaku dalam Quran macam ni. Jadi masalah ni pun kita perlu faham dengan cara begitu. Tidak wajar untuk kita menggunakan istilah-istilah yang mungkin kita dah biasa, lalu kita menjadikan Al-Quran ataupun menafsirkan Al-Quran berdasarkan apa yang dah biasa kita faham. Apa yang biasa selalu bermain dalam fikiran kita. Itu perkara yang ataupun tindakan yang tidak begitu teliti lah. Jadi kata Al-Ghazali, wa huwa dha'ifun li'anna al-murada bihi ma yashuqu wa yathqulu alaina. Maksud ayat itu ialah, ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah bebankan kami dengan hukum hakam yang kami tak mampu nak buat secara kebiasaannya. Macam suruh kami pergi berlari 10 km setiap hari ke 100 km setiap hari. Macam saya tamak lah. Jadi benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang senang kata apa, orang Arab Badui pun boleh faham. Orang Arab ataupun orang masyarakat awam, mereka tak faham bahasa-bahasa falsafah. Tapi qadiyah ataupun konsep mampu dan tak mampu, konsep istita'ah tu difahami oleh semua orang. Jadi Al-Quranul Majid, kalau kita kaji secara keseluruhannya, kita akan mendapati Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang paling alim dan kepada orang yang paling jahil. Semua orang boleh baca. Dan semua orang boleh hafal. Semua dapat ambil manfaat. Tapi of course lah, sudah tentulah orang yang alim, mereka dapat istifadah banyak daripada Al-Quran berbanding orang jahil. Wahakadha. إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها كقوله تعالى اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فقد يقال حمل ما لا طاقة له به فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات. Ini kaedah. الظاهر المؤول, semua nas ataupun teks yang zahir, yakni dia ada makna yang luaran yang jelas, dan di sana ada kemungkinan makna yang kedua dan ketiga, cuma dia marjuh. Dha'ifud dalalah fil qat'i, apabila dia bertembung dengan dalil akal yang bersifat qat'i, yang akal tak boleh nak tolak, maka ketika itu kita katakan dalil yang walaupun zahir tetapi binisbati ila adillah al-aqliyah huwa dhaif fi nafsi dhaif. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua bagi Abu Hasan, al-thani qawluhum, yani qala haula'i al-ulama minhum Abu Hasan, anna Allah ta'ala akhbara anna Aba Jahl la yusaddiq wa qad kallafahu al-iman, ataupun wa qad kallafahu bil iman. Yani qadiyah ataupun
antara cerita sirah yang kita tahu, Abu Jahal, Abu Lahab dan semua sanadidu Quraisy ni, taiko-taiko Quraisy ni. Mereka ni diperintahkan supaya beriman dengan Rasulullah. Tetapi antara perkara yang dibawa oleh Rasulullah adalah mereka ni tidak beriman. Dan pada bahagian surah awal surah Al-Baqarah pun sudah sebut. Sawa'un anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi tahu, peringatkan ataupun kamu tak ingatkan mereka, kamu dakwah ke, kamu tak dakwah ke, mereka takkan beriman. Allah Ta'ala yang beritahu. Jadi, seolah-olah, kalau kita berumuskanlah, mereka ini ditaklifkan supaya hendaklah mereka ni beriman bahawa yang mereka itu tidak beriman. Seolah macam tu. Jadi, nak percaya ke tak nak percaya? Nak beriman ke tak nak beriman? Saya disuruh beriman bahawa saya tidak beriman. Mana satu? It's a paradox. Orang kata itulah, dia adalah satu paradox. Jadi, bila paradoks yang berlaku, dan paradoks ni sebenarnya benda yang mustahil, maka benarlah kata Abul Hasan bahawa syarak mentaklifkan perkara yang mustahil. Qauluhum inna Allah Ta'ala akhbara anna Aba Jahlin la yusaddiqu wa qad kallafahu al-iman. Wa ma'nahu ay yusaddiqa Muhammadan fima ja'a bihi wa mimma ja'a bihi annahu la yusaddiquhu. فكأنه أمره أن يصدقه في ألا يصدقه وهو محال. Dan Al-Ghazali juga mengkritik, melakukan ta'qib ke atas hujah ini dengan kata beliau وَهَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا. Sama, ضعيف juga. لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة. ماشي. والأدلة منصوبة والعقل حاضر. Abu Jahal, kita semua tahu, Abu Jahal orang sumpama je ditaklifkan agar beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Quran. Semua. Dan ketika itu kita tahu Abu Jahal bukan orang gila, Abu Lahab bukan orang gila. Wal adillatu mansubatun, dalil tertegak. Diri Rasulullah tu sendiri adalah dalil. Quran, mukjizat Rasulullah adalah dalil. Dan semua mukjizat yang Nabi buat, belah bulan dan sebagainya, banyaklah. إِذْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَجْنُونًا فَكَانَ الْإِمْكَانُ حَاصِلًا. Jadi bila imkan terhasil, maka sahlah mentaklifkan Abu Jahal dan orang sumpamanya dengan iman. Lakin Allah Ta'ala alima annahu yatruku ma yaqdiru alaihi hasadan wa inada. Cuma Abu Lahab dan Abu Jahal lah secara khususnya disebut kat sini, dia tak nak beriman bukan sebab masalah benda yang mustahil yang kamu sebut tu. Dia tak nak beriman sebab dia bimbang apabila dia mengaku beriman, maka segala kemuliaan yang biasa dilihat oleh Quraisy ataupun Arab Jahilah ketika itu akan tertumpu kepada Bani Hashim, akan tertumpu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan mereka pula yang lain ni, geng-geng ataupun keturunan Bani, seingat saya Abu Jahal ni daripada Bani Khuzaimah, Bani Khuza'ah seingat saya, ataupun saya tak ingat. Sebab mereka ni, sebab Quraisy ni satu klan besar, dan dia ada lebih kurang 12 orang klan yang kata apa, furuk-furuk dia macam luar lah kan. Jadi di sana ada Bani Hashim, ada Bani Naufal, Abdul Syams, Bani macam-macam, Bani Adi, Bani Tayyim. Jadi Abu Jahal kata, kalau dia daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum min Quraisy. Wal Quraisy huwa Fihr bin Malik. Ini datuk Nabi yang keberapa saya tak ingat lah. Tapi saya ingat nama dia Fihr bin Malik. Walaupun ada khilaf ulama tentang siapakah yang sebenarnya dinamakan ataupun mendapat gelaran Quraisy ni, tetapi yang ditarjih ataupun dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Khudri dalam Nurul Yaqin, Quraisy ialah Fihr bin Malik. Jadi Abu Jahal kata, kalau kita akui yang Muhammad ni Nabi, Muhammad ni Rasulullah,
maka segala kelebihan fadail yang ada pada siqayah, hijabah dan sebagainya akan tertumpu kepada Banu Hashim dan bukan lagi kepada Banu Makhzum. Ego. Masalah ego. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya. Dan Al-Ghazali sebenarnya ingin mengisyaratkan kepada satu ayat Al-Quran yang saya sempat catat di sini, iaitu ayat yang ke-33 daripada suratul An'am. Qala Allah Ta'ala, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Jadi ayat ini menjadi saksi bahawa mereka itu sebenarnya percaya je yang Muhammad tu Rasulullah. Rasulullah tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana ada kepentingan duniawi menyebabkan mereka tidak mengakui kebenaran. Sebab itulah antara hikmah ataupun dars yang kita boleh ambil di sini ialah jangan ada cinta dunia. Walau kita cakap senang lah, tapi nak buang ni. Kerana bila kita ada cinta dunia, dia akan menggelapkan mata hati kita. Dan dia akan menyebabkan perkara kebenaran. Kebenaran itu kita tidak mengakuinya. Sebab itulah orang yang cintakan dunia, sukar untuk dia menerima sesuatu hakikat. Tapi orang yang ni cinta ke akhirat, cinta ke Allah Ta'ala, InsyaAllah Allah Ta'ala mudahlah untuk dia menerima kebenaran dan melaluinya. Qala rahimahullah, fal-ilmu yatba'ul ma'luma wa la yughayyiruhu. Ini pun antara kaedah aqliyah yang disebutkan oleh Al-Ghazali yang elok kita catat di belakang kitab. Seperti mana yang saya selalu sebutlah. Apa sahaja kaedah, nuktah, qawaid aqliyah, qawaid tafsir, qawaid fiqh, qawaid usul disebut oleh Ghazali ataupun apa-apa kitab, catatkan di belakang. Al-ilmu yatba'ul ma'luma wa la yughayyiruhu. Ilmu ni dia mengikut apa, yakni yatba'ul haqa'iq. Bi'ibara ukhra. Ilmu ni dia mengikut apa yang berlaku, hakikat perkara. Bukan dia yang mengubah hakikat perkara. Sebab ilmu ni macam kita belajar dalam akidah, dia peranan dia adalah inkishaf. Takluk dia ataupun peranan dia inkishaf. Dia hanya menyingkap. Dia tidak mengubah apa-apa. Ilmu. Itu tabiat ilmu. Jadi, inkishaf ini sama. Allah Ta'ala, dia ilmu dia menginkishaf banyak perkara, semua perkara. Dan kita juga semikian rupa, tapi pada sebagian perkara sahaja. Kan? Of course ada beza antara ilmu kita dengan ilmu Allah Ta'ala. Tetapi tabiat ataupun hakikat ilmu tu tidak berbeza. Inkishaf haqa'iq. فَإِذَا عُلِمَ كَوْنُ الشَّيْءِ مَقْدُورًا لِشَخْصٍ وَمُمَكَّنًا مِنْهُ وَمَتْرُوكًا مِنْ جِهَتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ انْقَلَبَ مُحَالًا لَانْقَلَبَ الْعِلْمُ جَهْلًا وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُمْكِنًا مَقْدُورًا. Maksudnya apa? Maksudnya, kita tahu bahawa apa yang ditaklifkan kepada Abu Jahal, orang seumpamanya, adalah taklif yang adalah perkara yang mungkin. Apabila Abu Jahal ni bukan orang gila, dalil tertegak, dakwah dah sampai, yang ni semua imkaniat tu dah ada, maka peluang ataupun imkaniyah untuk dia beriman itu ada. Dan itulah hakikatnya. Maksudnya, kita tahu benda, seperti mana kita tahu bahawa perkara tersebut mungkin, yakni iman Abu Jahal mungkin li dhatihi, begitu juga dalam ilmu Allah Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala mengenal ataupun mengetahuinya bahawa iman Abu Jahal ni adalah mungkin. Benda tak mustahil. Tapi mazhab kamu ni, wa Abul Hasan, menyebabkan perkara yang mungkin menjadi tidak mungkin. Jadi seolah-olah, yakni dengan bahasa kasarnya lah, kamu tuduh Tuhan jahil.
Sebab pada awalnya Tuhan tahu benda tu mungkin, kemudian tiba-tiba benda tu jadi tak mungkin, jadi mustahil, maka lanqalabal ilmu jahla. Ilmu tidak lagi menjadi ilmu, dia menjadi jahil. Takkan nak kamu nak tuduh Allah Ta'ala jahil. Jadi lazim daripada mazhab kamu ni ialah kamu menuduh ilmu Allah Ta'ala ni ada kekurangan. Jadi agak mendalam lah sebenarnya. Saya tak mahu sentuh dalam sangat mendalam ni. Siapa yang faham. Siapa yang tak faham, amiruha kama ja'at. Wa kadzalika naqul al-qiyamatu maqdurun 'alaiha min jihatillah Ta'ala. Begitu juga macam hari kiamat. Li zatihi, daripada fi nafsihi, fi zatiha mungkin. Kiamat ni satu benda yang mungkin. Fi waqtina hadha wa in akhbara, yani lil ghayat ta'mim maksudnya, wa in akhbara annahu la yuqimuha wa yatrukuha ma'al qudrati 'alayha. Yani kalau diandai, dibayangkan sajalah bahawa Allah beritahu kita yang dia tak akan buat kiamat. Kiamat tu sendiri sesuatu benda yang mungkin. Dia tak akan berubah jadi mustahil. Walaupun dia mustahil dari sudut yakni dia bercanggah dengan ilmu Allah Taala, ataupun yakni dia orang kata apa dia jadi mustahil li ghairihi, mustahil li ilmi Allah Taala, lakinnahu fi nafsihi mungkin. Jadi begitulah. Wa khilafu khabarihi muhal idh yasiru wa'iduhu kadhiban. Dan tak mungkin Allah Ta'ala menjadikan khabar dia tidak benar. Walakin hadhihi istihalatun la tarji'u ila nafsi syai'i fala tu'athiru fihi. Cuma macam kita cakap tadi tu, kemustahilan itu bukan pada diri dia sendiri. Kemustahilan tu datang kerana yakni kiamat tu dia takkan berlaku, andaian je lah, kerana Allah kata dia tak berlaku. Bukan kerana kiamat tu mustahil. Kiamat tu sendirinya mungkin. Dia tidak mustahil. So selesai taqib Al-Ghazali bagi hujah yang kedua. Hujah yang ketiga, kita cuba laju sikit. Al-thalithu qawluhum law istahala takliful muhal lastahala imma li sighatihi aw li ma'na aw li mafsadatin tata'allaqu bihi aw li annahu yunaqidul hikmah. Jadi hujah yang ketiga ni Imam Abdul Hasan menggunakan satu kaedah dia panggil sebagai as-sabr wa taqsim. Yang kita himpunkan beberapa ihtimalat dan kita menafikan semuanya. Lalu kita mengisbatkan sesuatu daripada penafian tersebut. Kata dia, istihalatu takliful muhal ni. Takliful muhal. Mentaklifkan perkara yang mustahil ni. Kalaulah benda tu sendiri tak boleh, mustahil, dia sama ada mustahil kerana sirah dia mustahil, sama ada kerana makna sirah tu mustahil, ataupun di sana ada mafsadah yang akan berlaku daripada taklifan tersebut, ataupun kerana benda tu bercanggah dengan hikmah, hikmatul bari, yakni hikmah Allah Ta'ala. Kita semua beriktikad bahawa Allah Ta'ala ni hakim. Walaupun ada perbezaan pemahaman terhadap makna hikmah di sisi Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, boleh baca dalam kitab akidah. Tapi kita semua sepakat Allah Ta'ala ni hakim, yakni maha bijaksana. Lalu kata Abul Hasan, bermakna wala yastahilu li sighatihi, taklif bil muhal ni datanglah dengan apa sirah pun, datanglah dalam bentuk apa, yakni Allah kata hendaklah kamu melakukan solat dalam keadaan kamu tidur. Misal kata datanglah dengan apa jua bentuk perintah pun yang mustahil. Sirah itu sendiri tidak mustahil. Yakni kedatangan sirah takliful muhal daripada mulut Rasulullah sendiri, andaiannya ada sesuatu yang tidak mustahil. Itu jelas. إذ لا يستحيل أن يقول كونوا قردة خاسئين. Nampak? Bawalah warid dalam Quran pun. Hendaklah kamu jadi kera yang hina. Macam mana? Tapi sirah warid. Maksudnya benda ni tak mustahil. Min haithu sirah, wurudus sirah. Tamam? Wa an yaqula sayyidu li'abdihi al-a'ma absir wa lizamini imshi. Seorang dia kata dekat hamba dia yang buta, lihatlah. Hendak tu memang buta, dia boleh lihat. Tapi wurudus sirah,
La yastahil. Begitu juga hamba dia sakit ataupun tengah tenat, dia suruh hamba dia berjalan. Tak mustahil siwak itu. Walaupun perbuatan itu mustahil. Tamam? Amma qiyamu ma'nahu binafsihi fala yastahilu aidan. Yang ni seseorang qiyam makna ni wujud dalam diri dia, makna menuntut sesuatu yang mustahil. Adakah perkara itu mustahil? Tak, benda tak mustahil. Ya matlub, yang ni perkara dia tuntut tu mustahil. Tetapi qiyamul ma'na fi nafsihi la yastahil. Boleh je. إذ يمكن أن يطلب من عبده كونه في حالة واحدة في مكانين ليحفظ ماله في بلدين. Sebagai contoh lah, satu situasi. Seorang dia menginginkan hamba, berada iradah. Dia menginginkan hamba dia untuk berada di dua tempat dalam masa yang sama. Sebab nak jaga harta dia dekat dua-dua negeri tersebut. Misal. Iftiradi. Kemudian kata beliau lagi, wa muhalun ay yuqal innahu mumtani'un li mafsadatin aw munaqadatil hikmah. Kalaulah kamu kata takliful muhal ini muhal kerana Allah Ta'ala ni hakim, kerana syarak ni penuh dengan kebijaksanaan, tak mungkin syarak suruh kita buat benda yang mustahil. Ini semua berasaskan at-tahsin wa at-taqbihil aqliyain. Dan kita dah batalkan dah kaedah ni dalam perbahasan sesi-sesi yang lalu. Kata beliau, fa inna bina'al umuri ala dhalika fi haqqi Allah Ta'ala muhal. إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد. Nampak? Kita bukan macam Mu'tazilah. Kalau kamu kata mustahil, kamu ikut macam Mu'tazilah. Masalahnya, kamu tu Asy'ari. Kamu tu, Asy'ari sama yang Maturidi mungkin lain sikit lah. Tak apa, kita tak sentuh masalah beza antara mazhab tu. Tapi, Asy'ari secara khususnya, Asy'ariyah. Bukankah ni mazhab kamu? Dan juga mazhab Al-Ghazali sendiri. ثم الخلاف فيه يعني في التحسين والتقبيح فيه أي في حق الله وفي حق العباد واحد. Sebab dalam perbahasan tahsin wa taqbih, kita tak bezakan masalah tahsin wa taqbih fi haqqillah, tahsin wa taqbih fi haqqil bashar. La nufarriqu abadan. Sama saja. Wal fasad was safahu min al makhluq mumkinun. Falam yamtani' dhalika mutlaqan. Yalah, Allah Ta'ala mustahil dia buat perkara fasad. Tapi kalau itu pun tidak mustahil di sisi Allah Ta'ala, yang ni buat perkara-perkara yang tidak kena dengan maslahat kita, apatah lagi benda tu datang daripada manusia sendiri, lagi taklah mustahil. Jadi takliful muhal. Kebayangkan seorang raja, dia suruh rakyat dia buat benda yang mustahil. Mustahil ke? Kalau kita boleh bayangkan Abu Hasan cakap macam tu, tak ada apa yang mustahil. Tu begitu juga dengan Allah Ta'ala. Sebab perbahasan tasawuf taqwa ni sama je. Fi haqqillah wa fi haqqil bashar sayyan. So, itu yang dibuat oleh Sabr wa Taqsim, yang dibuat oleh Abu Hasan, yang dirumuskan ataupun yang diringkaskan oleh Al-Ghazali rahimahullah. Cuma Al-Ghazali kata, dia bagi satu orang kata apa, ta'qib ataupun komentar. Beliau kata takliful muhal ni, dia masalah ataupun dia tu mustahil, bukan sebab siwah, aku setuju. Bukan sebab makna, yani qiyam makna fil nafs pun tak mustahil. Bukan sebab dia munaqadah hikmah, kita pun setuju. Tapi ada satu masalah, dia tidak menepati ataupun tidak sejajar dengan konsep taklif itu sendiri. Yang mana kata beliau rahimahullah, wal mukhtar istihalatu taklifi bil muhal la liqubhihi wala limafsadatin tansha'u anhu wala lisighatihi idh yajuzu an tarida sighatuhu walakin litta'jiz la littalab kaqawlihi ta'ala kunu hijaratan aw hadida wa kaqawlihi ta'ala kunu qiradatan khasi'in aw li'idhharil qudrah kaqawlihi ta'ala kun fayakun la bima'na annahu talaba minal ma'lumi an yakuna binafsihi walakin yamtani'u li ma'nah إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة والطلب يستدعي مطلوبة
وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق فيجوز أن يقول تحرك إذ التحرك مفهوم فلو قال له تمرك فليس بتكليف إذ معناه ليس بمعقول ولا مفهوم ولا له معنى في نفسه فإنه لفظ مهمل. Kami setuju tentang masalah wurud taklif ataupun siwat taklif bil muhal dalam Quran. Tapi dia ada makna tertentu, bukan dengan makna seperti yang kamu faham. Misal kata, kunu hijaratan aw hadida. Bukan maksudnya suruh jadi batu dan juga besi. Tetapi untuk menzahirkan ta'jiz. Nak menzahirkan yang kamu memang tak mampu nak buat. Nah, ini boleh belajar dalam balaghah lah. Contoh macam, kunu qiradatan khasi'in. Sama juga tadi tu. Li ta'jiz. Bukan untuk menuntut melakukan, tapi nak beritahu dia lah yang ni kamu tak mampu nak buat. Atau li izharil qudrah. Macam kun fayakun. Kun fayakun. La bermakna anna talaba minal ma'dum. Bukannya Allah Ta'ala menyuruh sesuatu yang benda tu tak wujud. Wujudlah engkau. Bukan itu maksud dia. Tapi nak menzahirkan kudrah. Kamalul kudrah. Sebab tu kita tak betul kalau kita kata yang berperanan mewujudkan ataupun ijadul ma'dum itu adalah lafaz ataupun kalam kun itu. Bukan. Lafaz kun sebenarnya satu simbolik kepada kamalul kudrah. Bukan lafaz kalam tu yang berperanan, tak. Yang berperanan mencipta ijadul ma'dum ini adalah kudratullah Ta'ala, sifat kudrat Allah Ta'ala. Tamam? Seperti mana dibahaskan dalam ilmu kalam. Tapi kata Ghazali, yang mustahil ataupun yang menyebabkan kita tak nak terima taklif bil muhal ni adalah kerana muhal ni apa maksud dia? Muhal ni makna je benda tu tak masuk akal. Kamu nak taklifkan seseorang dengan sesuatu, mestilah benda tu difahami. Macam yang kita sebut sebelum ni. Setiap taklif yatadamman ataupun wara'ahu taklif bil fahm. Semua taklif disertai ataupun terkandung, tersirat dalamnya makna fahamlah. Benda mustahil li zatihi ni daripada awal lagi tak difahami oleh bukan manusia, siapa-siapa saja, jin ke siapa-siapa ke, tak difahami. Dia macam mana kamu nak kata taklif boleh berlaku? Benda ni bukan mustahil, dia mustahil akal sebenarnya. Taklif mesti disertai dengan faham dan tasawur surah fi zihn. Mesti. Sebab kalau tak boleh jadi taklif. Hatta walaupun kita katakanlah syarak sekata dekat orang tu atau tamarrak. Buatlah tamarruk. Tamarruk ni apa? Kalau kita buka dalam kursus memang tak ada makna. Memang tak ada makna. Lafzul muhmal. Bukan lafzul mujmal. Mujmal ni lafaz yang dia ada makna pada zat dia, tetapi dia tidak orang kata apa, lam yatabayyan ba'da. Lafzun lahu ma'na fi dhatihi lakin lam yatabayyan. Ada makna tapi belum difahami lagi. Tapi ini muhmal. Macam kalimah daiz yang selalu disebut dalam kitab-kitab nahwu. Ini aksu Zaid. Zaid mafhum dia lah ismun lil insan. Tapi daiz la ma'na lahu fil Arab. So kalau kamu kata dekat orang tu tamarrak ataupun apa jua kalimah yang tidak difahami, walaupun dia mungkin ada maksud, tetapi fulan yang terima taklif tu tak tahu apa maksud dia, maka taklif tak berlaku. Tamam? Falau kana lahu ma'na fi ba'd al-lughat ya'rifuhu al-amiru duna al-ma'mur fala yakunu dhalika taklifan aidan. Macam kita sebut tadi. لأن التكليف هو الخطاب بما فيه كلفة. Taklif ialah menyuruh ataupun menyuruh sesuatu yang ada bebanan. وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطابا معه. Benda yang orang tak pun nak faham lagi sejak awal, maka tidak ada khitab antara kita dengan dia. Tamam? وإنما يشترط كونه مفهوما ليتصور منه الطاعة. Kenapa kita kata kena benda tu mesti yutasawwar fi zihn? Bismillah. Agar boleh berlakunya ketaatan.
Lianna taklifa iqtida'u ta'ah. Kerana taklif maksud dia menuntut sesuatu ketaatan. فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا معقولا. Jadi apabila tidak ada dalam akal makna ketaatan, bagaimana kita nak suruh waktu taat? Kan? إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر. Seorang suruh, wahai pokok, jahitlah pakaian aku. Mana boleh? Pokok tak faham dia, dia pun tak faham pokok. Maka tidak ada khitab. Bila tak ada khitab, tidak ada taklif. Tamam? لأن طلب يستدعي مطلوبا معقولا أولا وهذا غير معقول أي لا وجود له في العقل. Nampak? Macam orang Melayu sebut, tak masuk akal. Kan? فإن الشيء قبل أن يوجد في نفسه فله وجود في العقل. Jadi seolah-olah beliau mengisyaratkan kepada maratibul wujud. Saya nasihatkan, tuan-tuan boleh baca kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zannaqah karya Imam Al-Ghazali sendiri. Dan dalam kitab itu beliau memukakan satu teori dipanggil maratibul wujud. Bukan martabat 7 tu. 7 itu benda lain. Ini maratibul wujud yang bagi saya satu kitab yang walaupun nipis tetapi Al-Ghazali mengarangnya wallahu a'lam, tapi yang saya faham dengan niat mengharmonikan aliran pemikiran dalam Islam supaya tidak berlaku tuduh menuduh ataupun takfir mentakfir. Baca kitab tu, mufid. Jadi kata beliau la mana tadi, fa inna syai'a qabla an yujada fi nafsihi falahu wujudun fil aql. Perkara sebelum nak wujud, misalnya kata solat, mafhum solat tu ataupun makna solat tu sudah ada dalam akal terlebih dahulu. Wa innama yatawajjahu ilaihi talabu ba'da husulihi fil aql wa ihdathul qadim ghairu dakhilin fil aql fa kayfa yaqumu bi dhatihi talabu ihdathil qadim. Mewujudkan benda yang qadim, benda ataupun menjadikan benda qadim sebagai hadis, benda itu sendiri tak masuk akal. Maka bagaimana kamu nak wujudkan dia dalam ataupun fil kharij, di luar akal. Wa kadzalika sawadul bayad la wujuda lahu fil aql. Kehitaman atau kehitaman warna putih. Warna putih lah, hitam lah. Kehitaman warna putih macam mana? So setiap benda yang tak wujud dalam akal, dia tak boleh wujud di luar. وكذلك السواد البياض لا وجود له في العقل وكذلك قيام القاعد فكيف يقول له قم وأنت قاعد. Kita suruh orang tu berdiri dalam keadaan duduk. Semualah benda-benda yang mustahil yang tuan-tuan boleh bayangkan. فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب. So menuntut benda sini memang mustahil daripada awal lagi. فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوما في الأعيان يشترط أن يكون موجودا في الأذهان. So benda yang nak disuruh oleh syarak ni, seperti mana kita kata dia hendaklah tidak ada terlebih dahulu dalam kewujudan ini, begitu jugalah kita kata dia mesti wujud juga dalam akal terlebih dahulu. Faham? Kita boleh cepatlah hendaklah. Ay fil aqli. Al-adhan ay fil aqli. حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفقه في الأذهان فيكون طاعة وامتثالا. Sebab taat hanya berlaku apabila apa yang kamu buat tu sesuai dengan apa yang kamu bayang. Salat yang kamu buat tu sesuai dengan apa yang kamu belajar tentang ahkam salat. Salat mesti dalam keadaan suci, madhab qiblat, menutup aurat, cukup segala rukun dan syarat dia. Barulah kita kata ataupun kamu kata yang saya telah pun mentaati perintah Allah Azza wa Jal. Faham? Jadi kata Al-Ghazali, فَمَا لَا مِثَالَ لَهُ فِي النَّفْسِ لَا مِثَالَ لَهُ فِي الْوُجُودِ. Ini pun kaedah aqliyah yang kita kena catat. Segala yang tiada baginya misal, image dalam jiwa, dalam akal, maka tidak ada baginya misal dalam kewujudan ini.
Fa'in qil, kalaulah ada orang tanya, yani pihak Abu Hasan lah kata, فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَجْزَ الْمَأْمُورِ عَنْ الْقِيَامِ تُصُورَ أَنْ يَقُومَ بِذَاتِهِ طَلَبُ الْقِيَامِ. Okay, kat sini kita nak kena tambah sikit. فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ataupun لَمْ يَعْلَمْ عَجْزَ الْمَأْمُورِ. So, siapa yang ya'lam kat sini? Iaitu Al-Amir. Yani, kalaulah sekiranya seseorang itu, Al-Amir yang penyuruh itu, dia tak tahu pun mukallaf ataupun hamba depan dia ni tak mampu nak buat apa yang disuruh. فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَجْزَ الْمَأْمُورِ عَنِ الْقِيَامِ تُصُوِّرَ أَنْ يَقُومَ بِذَاتِهِ. Dhamir itu kembali kepada Al-Amir. Mafhum min as-siyaq wa illam yuzkar. Yani, kalaulah fulan mukallaf itu tak, misalnya kata hamba, dia tak mampu membuat jahitan, dia tak mampu menjahit sebagai contoh. Dan tuan dia tak tahu yang hamba dia sebenarnya tak mampu. Jadi ketika itu bukan ke dia menuntut sesuatu yang yani mustahil sebenarnya secara adatnya, tetapi makna qiyam itu, makna talak itu ada dalam jiwa dia. Jadi tak ke itu pun dikira sebenarnya taklif bil muhal. Iftira kalau lah berlaku benda tu. Jadi katalah Ghazali, qulna ذَلِكَ طَلَبٌ مَبْنِيٌ عَلَى الْجَهْلِ. Ya, betul, itu talab, taklif, tapi bina berasaskan kejahilan. Kejahilan siapa? Kejahilan orang yang suruh tu. Orang yang menyuruh itu. Dia tak tahu yang hamba dia tak boleh menjahit. Tapi dia tetap suruh. Ketika itu, sebenarnya taklifan itu tak boleh berlaku. Walaupun dia hanya berlaku pada zahirnya sahaja. Sebab kalaulah tuan dia tu tahu yang dia hamba dia tak boleh menjahit, dia takkan suruh jahit. Betul tak? Dan pada adatnya lah. وَرُبَّمَا يَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّ ذَلِكَ تَكْلِيفٌ فَإِذَا انْكَشَفَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ طَلَبًا وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Jadi, itulah berdasarkan apa yang hakikat sebenarnya. Seorang tu, dia tak tahu. Dia hanya buat sangkaan sahaja. Lalu tiba-tiba ternyatalah bahawa apa yang dituntut itu sebenarnya mustahil. Maka ketika itu ternyatalah tidak ada talak pada hakikatnya. Dan perkara ni hanya boleh berlaku pada manusia sahaja. Dan tak boleh berlaku pada Allah Ta'ala. Cuma ahkam fiqhiyah sebahagiannya seperti ini. Misal kata seorang tu, misal katalah besok puasa. Misal katalah besok 1 Ramadan. Sebagai contoh. Lalu malam tu dia berniat dengan sangkaan yang dia akan diwajibkan puasa pada esok hari. Tamam? Tengok-tengok, meninggal. Tak belum masuk subuh meninggal. Allah yarhamu. Jadi ternyatalah bahawa pada diri si fulan, fi haqqi nafsihi, huwa lam yukallaf aslan. Dia sebenarnya bukan mukallaf pun. Walaupun pada zahirnya kelihatan dia diwajibkan puasa seperti mana orang lain, tapi hakikatnya pada diri dia sendiri dia tak diwajibkan puasa. Lebih kurang macam itulah. Kira kita boleh kaitkan ataupun kita buat takhrij furu' ala usul. Qala rahimallah sikit lagi. Fa in qila fa idza lam tu'athir al-qudratu al-hadithatu fil ijad wa kanat ma'a al-fi'l wa kana kullu taklifin taklifan bima la yutaq. Berbalik kepada salah satu usul Asy'ariyah tadi. Bila kita dah kata qudrah hadithah, yakni qudrah makhluk ni, langsung tak memberi kesan. Tapi dalam keadaan begitu, Tuhan suruh kita buat macam-macam. Larang kita daripada macam-macam. Bukankah itu sebenarnya taklif bima la yutaq? Bukankah itu sebenarnya taklif benda yang kita tak mampu buat sebenarnya? Sebenarnya bagi saya, ini adalah dalil yang paling kuat. Kalau kita boleh cakap dengan Abu Hasan, inilah dalil awak paling kuat sebenarnya. Bukan ayat Quran tadi semua tu. Jadi, macam mana nak jawab? Ya, ini usul Asy'ariyah. Ini juga usul yang Imam Ghazali pegang sebab dia pun Asy'ari. Tapi dalam masalah ni, macam mana dia nak jawab? Katalah Ghazali, Qulna nahnu nudriku bid-darurah tafriqatan baina an yuqala lil-qa'idi alladhi laysa bizamin udkhul al-bayt wa baina an yuqala lahu
اطلع السماء أو يقال له قم مع استدامة القعود أو اقلب السواد حركة والشجرة فرسا. Mudah katanya. Kita ni. Betul, itu usul Asy'ari. Qudrah hadithah la tu'athir. Tetapi, kita ni, secara darurah, yani kita tak mampu menafikan. Walaupun awak mungkin nafikan pada lidah, tapi awak tak boleh nafikan dalam akal awak, bahawa kita mampu bezakan di antara arahan yang, misal kata, orang tu tengah duduk, kita suruh dia berdiri. Secara biasanya, dia tak sakit, kita suruh dia bangun, ataupun kita suruh dia masuk dalam rumah. Arahan tu mustahil tak? Secara biasanya, secara adat, urufnya, secara bahasanya, secara akalnya pun, benda tu tak mustahil. Dengan arahan yang kita kata, kalau kita boleh bayangkan seorang tu, dia manusia biasa, dan dia suruh hamba dia yang juga manusia biasa untuk terbang ke langit. Dua-dua arahan ni kita boleh bezakan bid-darurah, kata Al-Ghazali. So, benda ni kita mesti kena akui. Ya betul, qudrah hadithah la tu'athir. Tetapi, dua jenis arahan ni kita boleh mengenalnya tanpa perlu berfikir panjang pun. Hatta tak perlu fikir pun. Kata dia, illa anna an-nazara fi anna hadhihi at-tafriqah. Cuma pembezaan ini antara dua jenis arahan ini. Ila madza tarji'? Apa asas dia? Apa dasar dia? Apa yang menyebabkan kita kata arahan ini logik, boleh dilakukan, arahan yang itu pula tak masuk akal? Ataupun mustahil dilakukan. Ila madza tarji'? Kemudian kata beliau, wa ya'lamu ataupun wa na'lamu annaha tarji'u ila tamakkunin wa qudratin bil idafati ila ahadi hadhil awamir dunal baqiyah. Jadi, asas adalah kita tahu adanya tamakkun, ada di sana potensi, ada di sana possibility untuk seorang tu bangkit dan kemudian masuk dalam rumah. Tetapi kita tahu di sana tidak ada possibility, tidak ada kemungkinan untuk orang yang tak ada, tanpa ada alat untuk terbang ke langit. Tamakkun. Wa qudrah, iaitu qudrah bil idafah. Qudrah bila dinisbahkan kepada sebahagian perbuatan yang jaiz, yang mungkin, berbanding dengan perbuatan yang mustahil. Kita sendiri boleh idrak benda Allah tu. Itu yang pertama. Kedua, kata Ghazali, ثم النظر في تفصيل التأثير القدرة وقت حدوث القدرة كيفما استقر أمره لا يشككنا في هذا. Maksud dia, kita tahu perbahasan masalah taksir qudratu hadisah, macam mana dia taksir sehingga ada wujud konsep kasab apa semua ni. Tapi tafsil macam mana bila kudrah kita ni memberi kesan secara majazinya, dia tidak memberi kesan terhadap usul yang kita dah bina ni, iaitu taklif mesti didahului dengan faham dan masuk akal. Kalau benda itu memang tak masuk akal, tak boleh difahami, memang secara akalnya benda tu tak boleh jadi taklif. Ini kaedah usul yang tak ada siapa boleh nafikan. Mudah kata macam tu. So, perbahasan tentang masalah kaifiat taksir qudrah hadisah berbenda semua ni yang dibahaskan dalam kalam, kami langsung tak terpalit dengan perbahasan tersebut. Mafhum? Walidzalika jaza an naqul la tuhammilna ma la taqata lana bih. Fa in istawatil umuru kulluha, kalaulah semua arahan tu yang sama, semua mustahil berlaku, fa ayyu ma'na li hadha ad-du'a? Apa faedah doa ni? Kita minta, ya Allah, janganlah bebankan kami dengan perkara kami tak mampu buat. Tapi kamu kata semua perbuatan manusia, semua perbuatan taklif adalah perkara yang di luar kemampuan. Apa makna doa ni kalau begitu? Kamu nak takwil macam mana? Bahasa kasarnya kita kata, celah mana kamu nak takwil? Tak maaf, perbahasan malam ni agak berat sikit, tapi kita terpaksa. Wa ayyu ma'na li hadhihi at-tafriqati ad-daruriyah?
Dan benda yang kita boleh idrak perbezaan antara dua arahan yang mustahil dengan arahan yang mungkin ni. Kita nak letak, kita nak orang kata apa, takkanlah tak ada makna langsung perbezaan ni. Yang mana kita idrak dengan daruratul akal. فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه التأثير القدرة ووقتها. Kamu bincanglah macam mana pun dalam isu kalam tu, masalah wajhu kaifiyatut ta'thir qudrah hadithah apa semua ni, langsung tak beri kesan pada usul yang kami dah tetapkan. Begitu firm, strong sekali Al-Ghazali dalam masalah ni. Saya kira wadih lah. Kemudian Al-Ghazali menutup perbahasan malam ni ataupun perbahasan ini dengan satu faqrah yang saya secara jujurnya lah, saya pun tak faham beliau nak cakap apa sebenarnya. Dan kalau faham pun saya tak pernah setuju. Kata Al-Ghazali rahimahullah, wa ala jumlah. Jadi kalau kita simpulkan semua sekali rumusannya, sabab ghumudhi hadha, benda yang menjadikan perkara jadi kurang jelas, kekeliruan dan seumpamanya. Mungkin bagi pihak Abu Hasan lah maksudnya kot, dia nak kata anna taklif naw'un khasun min kalamin nafs. Taklif ni adalah sejenis kalam nafsi. Wa fi fahmi asli kalamin nafs ghumud. Dan nak faham hakikat kalam nafsi, terutama kalam nafsi Allah Ta'ala tu sendiri, satu benda yang kita berkata ambiguous ataupun rumut lah, dia tak jelas, benda yang kabur. Sebab kita manusia, kita tak tahu hakikat zat Allah Ta'ala, apatah lagi mengenal hakikat awsaf ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Wattafri'u alaihi wattafsilu aqsamihi la mahalata yakunu aghmat. Jadi nak membincangkan sesuatu yang menjadi orang kata apa, furu' ataupun yang timbul daripada perbahasan kalam itu, lagi-lagilah tak jelas. Ya asal muasal tu sendiri dah tak jelas, apatah lagi yang dibina di atas asal tersebut, lagilah tak jelas. Ini bagi Al-Ghazali, inilah sebab mengapa Abu Hasan berpendapat semikian dan orang-orang yang seumpama beliau. Tapi saya pribadilah, kalau saya boleh cakap lah, saya tak faham apa kaitan masalah kalam nafsi itu dengan masalah rumut ataupun perbahasan kita kat sini. Kalau saya boleh cakap lah, sebenarnya sababul rumut bukan masalah kalam nafsi. Sababul rumut kat sini adalah kerana hamlu alfaz syara' ala mafhumi falasifah. Allah, itu apa yang saya rasa lah. Sebab bila kamu, misal kata tadi kan, kamu Abu Hasan mentafsirkan ataupun memahami ayat ma la taqata lana la tuhammilna ma la taqata lana bihi, dengan maksud kudrah ataupun istita'ah yang difahami oleh ulama kalam, yang difahami oleh falasifah. Lalu kamu tanzil katakan, ataupun kamu bahasa kasarnya kamu paksa Quran difahami dengan cara semikian rupa. Itu yang menjadi rumut. Itu yang menjadi kacau bilau. Sehingga natijah yang Al-Ghazali tak setuju, iaitu taklif bil muhal yajuz. Wallahu alam. Bagi saya itulah sebenarnya sababul rumut, bukan apa disebut oleh Al-Ghazali di sini. Wallahu alam. Nak tahu jawapan yang mungkin yang lebih detail ataupun jumpa kat hari kiamat nanti. Kalau boleh jumpa Al-Ghazali, jumpa. Ya Al-Ghazali, kenapa kau jawab macam ni? Ataupun kenapa kau cakap macam ni? Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.